Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang Engkau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Sahabatku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu Kau tiada di sisi. Alhamdulillah, penonton My Quran Time semua, kita melihat lagu ini sebagai tanda satu, kita tujukan kepada sahabat kita yang baik, yang mungkin sudah pergi meninggalkan kita. Ya, mana mungkin kalau kita mendapat sahabat kita yang baik ini ketika mana di dunia, dan berharap juga kita berjumpa di akhirat, dan pengakhiran di akhirat juga kita jumpa bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami daripada golongan ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada segala perkara yang menjadikan kami ingkar kepada arahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pedoman segala peringatan Engkau telah kurniakan kepada kami, maka jadikanlah hati-hati kami ini lembut untuk mengikut segala perintah yang Kau tujukan kepada kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu, ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 448. Daripada ayat yang ke-52 hingga 61, kita akan melihat kepada bagaimana balasan kepada orang-orang mukmin yang mukhlis, ya, ataupun mukhlas. Pada ayat 40 semalam kita bincang balasan kepada mereka, bagaimana dialog mereka di dalam syurga. Diikuti pada ayat 62 hingga 74, balasan bagi orang yang zalim dan pelbagai bentuk azab di dalam neraka Jahannam yang amat mengerikan. Dan diteruskan dengan kisah Nabi Nuh pada ayat 75 hingga 76 sebagai pengenalan awal bagaimana kita ingin menjadi insan cemerlang, insan mukhlasin yang Allah nyatakan sebagaimana kita belajar pada hari semalam. Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن
كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم Kita nak lihat dahulu resolusi bagi halaman 448. Yang pertama, kita pilih kawan agar tidak terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga makanan halal di sini agar tidak diazab dengan zakum di akhirat nanti. Dan yang ketiga, kita berusaha menjadi orang yang diikhlaskan, yang dibantu oleh Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu perkataannya tala'a, iaitu mengawasi ataupun mencari-cari. 19 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah aktiviti orang yang di syurga tadi tu, dia nak cari-cari mana kawan aku tadi yang dulu kata biar benar kan. Rupa-rupanya Allah izinkan dan terkejut, rupa-rupanya kawannya itu berada di satu tempat. Pengajarannya, berhati-hati ketika memilih kawan dan kita jadilah kawan yang menuju Tuhan. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak fokuskan pada satu hukum tajwid ya, yang di mana kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada surah Saffat pada ayat yang ke-55 ya, ayat yang ke-55, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim ya, maka pada ayat tersebut perlu kita jelaskan satu persatu huruf-huruf di dalam ayat ni.
Sebenarnya banyak ayat-ayat seperti ini yang ada dalam Quran. Ya, Ustaz Fazrul ya. Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah pun ada juga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim waqra, ya. Contohnya ayat dia wara'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim waqra. Cuma ayat-ayat itu kita perlu menyebutnya dengan satu-satu. Kejelasan pada setiap huruf itu perlu ditekankan untuk kita menjaga hak dan mustahak setiap tajwidnya. Insya-Allah mudah-mudahan hukum huruf-huruf dalam tajwid ini juga akan menjadi saksi untuk kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.